Aku mengeluh panjang. Jari jemariku berhenti di skrin, mematikan lagu itu sebelum ia sempat dihabiskan. Aku termenung. Aku bisa juga jadi anak kecil itu. Anak kecil yang bermain api, yang berani mengambil cabaran dan risiko. Bukan kerana aku suka melampau batas, tapi sekadar ingin mengetahui sejauh mana aku bisa melangkah. Sejauh mana aku bisa mencapai sesuatu dalam hidup ini. Tetapi kalau aku terbakar, aku masih boleh undurkan diri. Itu pilihanku. Tapi kenapa hatiku masih sepi? Aku mula mencari jawapan dalam diriku sendiri. Mungkin kerana aku yang memilih untuk menyepi. Bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tetapi daripada akar umbi diriku sendiri. Aku menyedari sesuatu yang perit untuk aku akui. Aku telah lama menjauhkan diri daripada mengenali asal-usulku, kekuatan nenek moyangku dan para pejuang Islam Melayu yang mempertahankan bumi yang aku pijak sekarang ini. Aku tidak pernah ambil peduli perjuangan dan aspirasi mereka. Aku sibuk dengan dunia moden, sibuk mengejar kejayaan material, sehingga aku lupa bahawa nenek moyangku dulu bukan sekadar kaya dengan adat dan budaya, tetapi juga kaya dengan iman. Iman itulah yang menjadikan semangat juang mereka kebal. Iman itulah yang menjadikan mereka tidak mudah dijajah oleh bangsa asing. Tapi aku, di mana aku berdiri hari ini? Lagu itu masih bermain dalam fikiranku. Nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda. Akibat sengketa sesama manusia, cinta lenyap di arus zaman. Aku menarik nafas dalam-dalam. Benar, mungkin kerana orang seperti aku yang sudah hilang pendirian, yang sudah jauh daripada akar budaya sendiri, maka bangsaku hari ini hampir tergadai segala yang diperjuangkan oleh nenek moyangku. Segalanya hampir hilang, bukan kerana kita ditindas oleh orang lain, tapi kerana kita sendiri yang membiarkan ia lenyap. Tiba-tiba aku terasa seperti sedang mengajar diriku sendiri. Dan mungkin inilah saatnya aku perlu mengubah sesuatu. Indahnya bumi kita ini, warisan berkurun lamanya. Hasil mengalir ke tangan yang lain. Pribumi merintih sendiri. Lirik itu terus berputar dalam fikiranku, meresap jauh ke dalam hati. Tiba-tiba, aku terasa seperti menyesal. Ya, bumi Malaysia ku ini indah, aman.